Untuk program ibadat korban untuk tahun 2023 1444 Hijrah tahun ini adalah ibadat korban yang ke-25 dan alhamdulillah syukur pada tahun ini kita ada total ataupun jumlah lembu adalah 28, kambing 12 dan kita dah laksanakan ibadat korban pada tahun ini di 8 lokasi terpilih di beberapa kawasan sekitar dan juga mungkin sebahagian di luar daripada Negeri Sembilan lah. Kita telah memberi manfaat daripada ibadah korban yang kita laksanakan sebanyak 5,000 penerima daripada korban yang dilakukan oleh peserta untuk mereka manfaatkan hasil-hasil ataupun daging-daging ibadah korban tadi. Dan pada tahun ini alhamdulillah kalau tuan-tuan lihat apa yang berlaku di belakang saya ini adalah proses di mana ibadah korban itu dilaksanakan dan syukur dengan kehadiran ramai peserta dan juga dengan kerjasama seluruh keluarga Al-Saffah kita berjaya melaksanakan pada tahun ini dan insyaAllah pada tahun hadapan kepada anda yang ingin melakukan ibadah korban jangan lupa bersama dengan korban Yayasan Al-Saffah kerana banyak manfaat ia bukan hanya untuk diri tuan-tuan tetapi dimanfaatkan kepada seluruh umat Islam melalui ibadah korban yang dilaksanakan. Jadi jangan lupa bersama dengan Yayasan Al-Saffah untuk tahun ini, tahun seterusnya dan banyak program dan saya percaya ini adalah yang terbaik untuk anda dalam program ibadah korban. Tentulah hari ini kita nak menyatakan ucapan terima kasih yang amat sangat kerana telah memberi begitu banyak sokongan dari awal sehinggalah sekarang. Sehinggalah apa yang tuan-tuan lihat di belakang ini, seluruh ikhwan Yayasan Al-Saffah bersama dengan kita. Manfaatnya dapat juga kepada tuan-tuan dan puan-puan.